ada duit juga tak dapat beli kereta. Terpaksa nak sambung bayar. Halo ni guys, apa khabar? Sam lagi ya. Ini hari Sam nak share punya ialah pinjaman kereta. Anda lelah atau letih nak beli kereta tetapi ada je masalah yang tak habis-habis berkaitan dengan kelulusan pinjaman. Biasanya pinjaman kereta terbahagi kepada dua jenis atau tiga jenis, minta maaf. Ialah pertama, bank. Banyak salesman, dealer biasanya sebut berkaitan dengan full loan. Itu semua masuk bank. Kereta pilihan ialah biasanya bawah 10 tahun. Kerana duration yang boleh masuk bank ialah 15 tahun. Kalau you pilih kereta yang lebih 10 tahun, bermaksud dia punya duration hanya kurang daripada 5 tahun. Atau you punya masalah dokumen, blacklist, CTOS, secret, juga susah nak buat pinjaman masuk bank. Kedua, credit company. Ada credit company yang boleh bagi extension 2 hingga 3 tahun. Kereta punya umur boleh sampai tempoh bayar habis 17 atau 18 tahun. Ada juga credit company yang still boleh terima blacklist yang bawah beberapa ribu. Sam, ini hari kita ada loan kedai sendiri. Kalau anda punya masalah, ada kekurangan dokumen, AKPK, blacklist, CTOS, secret, Sam boleh buat pinjaman kepada anda. Ini perbezaan. Barangkali customer yang tanya pada Sam, macam mana nak lulus pinjaman? Ada customer yang datang juga nama dia ada masalah yang tertentu. Baru start kerja 3 bulan, tak ada penjamin, nak buat full loan, itu susah. Walaupun sudah banyak kedai yang sudah pergi, tak lulus pinjaman. Bazir banyak masa dah survey kereta yang cantik, banyak kedai dah pergi, banyak submission yang sudah buat, hakikat dia semua tak lulus. Last mungkin pilih kereta sambung bayar yang bukan nama sendiri, pergi bayar loan bank yang bukan nama sendiri, juga ambil risiko tuan kereta nak balik kereta. Sam ada loan kedai sendiri. Kalau ada masalah yang tertentu, sila call nombor tertera di bawah. Sam cuba bantu masalah pinjaman anda. Sam juga ada lebih 200 biji kereta untuk pilihan anda, dan semua Sam punya kereta ada jaminan engine, gearbox, juga aircon. Sila luangkan masa datang kedai, jalan-jalan tengok kereta. Juga Sam akan cuba bantu masalah anda. Terima kasih.